Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama dalam webinar halal yang cukup menarik ini. Topik pada hari ini adalah syariah compliance dalam industri farmaceutical. Saya Nur Syahadah binti Muhammad Nur, moderator anda untuk sesi ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa bersama-sama untuk webinar ini. Seperti kita tahu, industri farmaceutical di Malaysia juga besar dia punya industri dia. Jadi kita sebagai pengguna yang kadang-kadang kita nak guna ubat juga, jadi kita kena tahu status halal untuk sesuatu ubat-ubatan itu. Jadi tanpa melengahkan masa, izinkan saya memperkenalkan manager jemputan kita pada hari ini. Dia berpengalaman dalam bidang persijinah halal, dasar halal kebangsaan dan terlibat secara aktif dalam pengubalan piawaian halal negara. Figura yang saya masukkan adalah yang berbahagia Dr. Johari bin Abdul Latif, penolong pengarah kanan Sekretariat Majlis Halal Malaysia. Assalamualaikum Dr. Sihat Dr? Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Terima kasih Dr. kerana meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Untuk pengetahuan Doktor dan semua para peserta, akan dijalankan dua agenda. Yang pertama adalah sesi soal jawab antara moderator dan panel. Manakala untuk sesi kedua adalah sesi soal jawab antara panel dan para peserta. Okey, saya start terus untuk soalan dikira sebagai soalan pembuka lah untuk topik pada hari ini. First kali Doktor, mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit mukadimah ataupun pandangan umum Doktor terhadap perkembangan semasa berkaitan dengan isu yang berlaku di dalam industri farmaceutical, terutamanya yang berlaku di Malaysia hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada moderator pada pagi ini dan juga pada semua peserta lah yang mengikuti online apa kita katakan program pada pagi ni lah. Okey, untuk mengulas berkenaan dengan situasi ataupun farmaceutical pada hari ini, mungkin saya masukkan sedikit elemen sejarah lah dari sudut sampai saya akan buatlah huraikan sedikit tentang ongoing apa yang sedang berlaku dan ongoing selepas ni. Okey, untuk pembangunan ataupun persediaan halal farmaceutical ni, untuk makluman moderator dan para peserta semua, sebenarnya permulaan dia kita katakan penuh dengan liku-liku dan cabaran lah. Kita katakan di awal tahun 2000 dan pembangunan standard berkenaan dengan farmaceutical itu pada tahun 2008, di mana para industri, para agensi-agensi berkaitan cuba untuk membangunkan suatu standard yang boleh diguna pakai dalam konteks persediaan halal terhadap produk ubat-ubatan. Yang mana pada ketika itu tidaklah begitu biasa pada kita melihat ubat-ubatan ni mempunyai sijil ataupun logo halal pada produk tersebut. Daripada tahun 2008 itu pembangunannya hingga 2010 dan yang di aktual standard dokumen yang menjadikan rujukan dalam persediaan halal untuk produk ubat-ubatan atau farmaceutical ini adalah pada tahun 2012. Itu adalah standard yang pertama, boleh saya katakan yang pertama di Malaysia dan yang pertama di dunia jugalah pada ketika itu. Sebab itu suka saya jelaskan di sini juga, kita perlu berterima kasih pada mereka-mereka yang berusaha di samping standard makanan kan. Cuma hari ini bukan kita membicarakan tentang kosmetik, kosmetik ataupun makanan. Sekarang kita membicarakan tentang farmaceutical. Jadi usaha-usaha yang dilakukan oleh panel-panel ahli-ahli working group yang sebelum ni diteruskan, insyaAllah diteruskan oleh legasi yang terkemudian lah.
Jadi pada tahun 2012 tu pembangunannya, dan kita start dengan persediaan halal bagi produk ubat-ubatan dalam konteks yang lebih mudah lah. Tapi tidaklah begitu mudah maksudnya dalam konteks ubat-ubatan tradisional dan juga suplemen. Dan 2015 kita menuju ke arah produk-produk yang lebih kritikal, seperti kita katakan over the counter produk. Dan 2021 ini boleh kita katakan kita mempunyai satu manual yang baru dalam konteks persediaan halal. Saya rasa orang industri maklum, dan juga pelajar-pelajar juga maklum, berkenaan supposed to maklum lah, maksudnya kita ada manual yang banyak previous since 2005 kan, 2011, 2014, dan manual yang terbaru adalah manual prosedur persediaan halal domestik yang 2020 tu, dan implementasi 2021 lah. Kita ada standard, kita ada manual, dan kita katakan standard juga daripada tahun 2012 pembangunan, dan 2019 itu di establishment of semakan untuk standard yang previous, yang mana kita pergi kepada standard produk-produk yang lebih ketika dalam konteks persediaan halal pada ubat-ubatan tadi, hinggalah kepada kita katakan ubat-ubatan terkawal, termasuklah usaha ke arah persediaan halal terhadap produk vaksin di Malaysia, ataupun biologik lah produk di Malaysia. Saya rasa itu pun buka bicara lah. Sorry lah, mungkin susunan dia tu saya saya petik sana petik sini lah, tapi tujuan atau intention saya adalah untuk kita sama-sama melihat selain daripada kita ongoing, tetapi sejarah itu kita tak boleh lupakan. Sebab kalau saya katakan sejarah ini, ada yang cikgu-cikgu, guru-guru, teman-teman yang sudah meninggal dunia dalam proses membangunkan standard dan ongoing. Dan saya tidak melihat saya akan kekal, maksudnya kalau buat standard tu sampai 2018, sorry 2012, 2019. Jadi kita perlukan successor lah, ataupun pelapis-pelapis yang mungkin ada di dalam platform kita pada pagi ni kan, mana yang ada keupayaan dan juga skill untuk sama-sama kita bangunkan standard yang terkedepan lah. Terima kasih Doktor. Saya rasa macam menarik pula tengok tempoh masa perkembangan industri farmaseutical di Malaysia ni. Okay, boleh kita teruskan kepada soalan kedua? Boleh kita teruskan. Okay. Pada pendapat doktor sendiri, bagaimana JAKIM memastikan bahawa industri farmaseutical di Malaysia ni dia sentiasa memenuhi landasan, dia mengikuti landasan keperluan syariah yang ditetapkan, yang diperlukan? Okey. Baik. Juga saya nak menceritakan sedikit sejarah, dan saya akan ceritakan yang ongoing lah, kita katakan forwardnya, ke depannya bagaimana. Okey, saya melihat bahawa apa kekuatan yang ada pada Malaysia pada sebelum ni dan sehingga kini adalah kekuatan persediaan halal ini dilaksanakanlah oleh Jabatan Kemajuan Islam Syiah. Itu kita tidak boleh tolak lah. Termasuklah juga Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Walaupun kita kata ada 1001 halangan, 1001 masalah, inquiry, argument dan pelbagai kan. Tapi still kita katakan penerimaan masyarakat awam di Malaysia khususnya, termasuklah di luar negara. Jadi kenapa saya boleh ulas ni, sebab sekarang ni position saya jaga badan-badan persediaan halal lah di seluruh dunia lah. Jadi di seluruh dunia juga masih lagi badan-badan persediaan halal di luar negara itu masih lagi ingin mendapatkan pengiktirafan Malaysia, terutamanya daripada JAKIM, untuk mereka mengoperasikan badan-badan persediaan halal, termasuklah pihak otoriti. Kalau ikut otoriti di luar negara, dia dah ada satu peraturan perundangan yang dibangunkan oleh di negara mereka ataupun dikuatkuasakan di negara mereka. Tetapi dari sudut pengiktirafan masih lagi di negara-negara di luar sana
even yang authority pun cuba untuk mendapatkan recognition ataupun pengiktirafan daripada pihak JAKIM lah. Dan yang terkini kita ada DSMO lah, standard Badan Persihalan di Jordan. Itu adalah authority, pihak berkuasa berbawa di sana, tapi kita ada engagement untuk pengiktirafan dan moving forward kita akan buat MOC lah, Mutual of Cooperation. Dan saya nak inline dengan persetujuan halal tadi sebab ditanyakan tadi dari sudut kita katakan JAKIM itu ataupun peranan ataupun ke depan sebagaimana dalam konteks ini juga alhamdulillah lah kita sebagai pihak berkuasa berbawa di Malaysia di JAKIM, kita sentiasa membangunkan ataupun sustain lah sustainability sustain kita punya integrity ataupun implementasi persetujuan halal. Maksudnya impartiality dia ada, semua itu lengkap lah di sini Dan kita juga semasa untuk makluman rakan-rakan ataupun pelajar-pelajar ataupun siapa pun juga yang mengikuti perbincangan kita pada hari ini, kita sentiasa cuba untuk memenuhi perubahan zaman dan seumpamanya lah. Sebab itu kalau dalam konteks standard dan juga manual itu, setiap 5 tahun ataupun 4 tahun kita akan review Malaysia Standard dan juga manual prosedur persetujuan halal itu. Itu memang rutin. Saya juga jaga polisi lama. Saya nak pencen dah sebenarnya. Tapi tak pencen lah. Maksudnya kalau tanya dah tahun ke-19 di JAKIM dan kebanyakan masa saya begitu lama di halal lah, membuat pengauditan, membangunkan polisi. Sekarang ni menjaga badan-badan persetujuan halal antarabangsa di luar negara dan mengikuti selain daripada standard Malaysia juga TC dan working group untuk membangunkan standard standard meteorology for OIC ataupun Islamic country lah yang di sekretariat dia di Turki kan. Jadi dalam konteks ni boleh saya katakan Badan Persetujuan Halal di Malaysia ini sebenarnya JAKIM lah khususnya kekal relevan lah dalam konteks persetujuan halal, termasuklah juga baru saya masuk kan, termasuklah juga terhadap produk pharmaceutical ini cuma dalam konteks pharmaceutical saya tekankan sini, saya terkait dengan cabaran ini cukup besar lah sebenarnya cuma saya daripada tahun 2008-2012 saya tekankan pada saya sendiri, kalau orang lain tak buat, siapa nak buat? Begitu juga dengan previous TC atau working group yang saya katakan mungkin dah meninggal dan sebagainya. Dia orang memainkan peranan dan berusaha untuk membuat sesuatu dalam konteks skim produk pharmaceutical ini Sebab kadang-kadang di luar sana ada yang mengatakan sebegini ubat kan, kenapa perlu halal? Sebab penggunaan dia dalam konteks darurah pun dah kita akan guna juga dalam konteks darurah. Kalau dari pemikiran saya lain sedikit lah. Kalau saya ikut mana-mana online ke TV ke radio kan saya akan sebut juga kan, maksudnya usaha ini perlu di even dalam paper research saya buat artikel jurnal, di hujung ni saya akan tulis maksudnya mungkin limitasi saya di situ saja. Dan saya anggap bahawa pelajar-pelajar ataupun mana-mana individu yang mampu untuk meneruskan perkara ini, mereka perlu teruskan. Maksud saya di sini adalah perjuangan itu tidak boleh terhenti di situlah. Kan ada sesuatu yang baru. Sebagai contoh, selain daripada kita mulakan daripada produk traditional supplement over the counter kan, produk-produk terkawal, walaupun ada isu dari sudut menetapkan logo halal pada produk tu ada sedikit isu lah dengan pihak KKM sebagai khususnya, tapi kita sentiasa terbuka. Tetapi dari sudut CJ mungkin boleh diberikan penggunaan logo itu masih lagi dibincangkan lah untuk produk-produk yang yang terkawal tadi. Jadi tapi usaha itu sentiasa kita teruskan dan lakukan, termasuklah dalam konteks biologi ataupun vaksin dan seumpamanya yang mungkin kita katakan tidak masuk akal untuk
persijilkan halal. Tidak masuk akal. Kenapa saya kata begitu? Kerana prosesnya, kerana sumbernya yang sangat-sangat kritikal, yang boleh saya katakan. Yang kalau bahasa mudahnya cukup sulit. Industri tidak mampu meet to comply dengan seumpamanya. Tapi bila kita selaraskan keseluruhan industri punya peranan, authority punya peranan untuk meet di kriteria, maksudnya dia dengan tidak melanggar hukum-hukum atau aturan yang telah ditetapkan oleh hukum syarak lah kan yang sebenarnya. Mungkin kita nak go detail tak cukup sejam kalau nak, tapi saya tak nak detail lah dari sudut proses dan seumpamanya. Tapi kita kena lihat secara menyeluruh, usaha-usaha tu tetap dimainkan oleh jawatan industri dan rakan-rakan ataupun adik-adik saya pada hari ini sahabat-sahabat di sini. Apatah lagi sebagai kalau researcher yang ada kan tetap berjuang untuk sesuatu lah yang mungkin boleh membawa kebaikan kepada umat Islam khususnya. Jadi kalau di saya di sini, saya tidak akan orang kata ubat-ubatan sebagai medical advice pun tak perlu pun, halal kan. Ni dalam konteks yang darurah dan seumpama. Tapi kita sejauh kita perjuangkan, insya-Allah ada jalannya untuk kita berikan persijilan. Jadi mungkinlah di situ saya nampak yang ada pada kita. Mungkin saya tambah sikit saya tak tahu masih ada untuk pastikan soal kita nak open pada public kan. Cuma saya boleh saya katakan di sini kenapa juga kita kekal relevan, kerana usaha-usaha yang kita mainkan dalam konteks persihalan untuk memberikan persihalan terhadap produk-produk yang kita katakan sangat signifikan. Kita kena tengok di sini, sometimes bukan saya nak lihat pada badan-badan Islam yang atau persijilan yang lain untuk kita nak argue mereka. Kadang-kadang sesuatu yang mungkin tidak sesuai dan seumpamanya untuk diberikan persijilan, kadang-kadang mereka memberikan sebagai contohnya pabrik dan seumpamanya. Sekarang ni telah pun kita katakan usaha-usaha, walaupun ada badan-badan persihalan memberikan persihalan kan, tapi usaha-usaha daripada kita melihat adakah itu signifikan untuk diberikan ataupun sebaliknya. Termasuknya cat kan, pewarna, tu contoh ataupun makanan haiwan. Mungkin ada yang argue di sini kenapa tidak diberikan. Termasuklah produk-produk yang kita katakan pewarna rambut dan seumpamanya. Kenapa kita tak nak berikan persihalan sebagai contoh? Sebab itu saya katakan kita ada sesuatu yang kita kontrol, kawal dan perlu signifikan dengan untuk diimplement di Malaysia khususnya lah. Maksudnya kita lihat secara menyeluruh. Dan kita ada struktur yang kuat dan kontijilan. Kita ada juga komiti-komiti yang perlu kita rujuk lah untuk sesuatu pelaksanaan persijilan halal, peraturan, perundangan ataupun fatwa-fatwa. Kita ada jawatan kuasa, jawatan khusus yang mungkin saya tak boleh nak sebutkan kesemuanya pada pagi ni, kalau tak sejam tak cukup. Jadi saya beri ruang pada sahabat-sahabat yang ada di luar sana untuk share ataupun boleh bertanya soalan nanti juga. Terima kasih Doktor. Saya rasa jawapan Doktor cukup lengkap dan kita dapat belajar bahawa JAKIM ni satu nama yang besar di luar negara. Macam negara-negara luar sangat hormat pada JAKIM. Okay. Soalan ketiga Doktor. Okay. Pada seperti yang Doktor maklum, sekarang dekat media sosial banyak penjualan ubat-ubatan seperti di TikTok Shop, Shopee. Jadi macam mana apakah peranan JAKIM dalam menangani atau memantau kepatuhan syariah terutama untuk perniagaan online? Satu soalan yang cukup berat sebenarnya. Kalau isu kartel pun jawab, penyeludupan pun JAKIM juga, isu restoran buat tak halal pun JAKIM juga, keseluruhannya pertanyaan tu ditanyakan pada pihak JAKIM lah. Yang betul lah, sebabnya dalam konteks halal tu pihak berkuasa berwenang halal ni, selain daripada undang-undang yang kita pinjam daripada pihak KPDN, JAKIM juga melaksanakan juga pemantauan dan juga enforcement lah dengan pihak authority atau pihak berkuasa yang lain. Okey, satu soalan yang sangat bagus sebenarnya. Sebenarnya dia selain daripada peraturan, saya pergi juga kepada awareness ataupun
apa tu, keimanan ataupun diri sendiri dulu sebagai seorang individu Muslim yang akalnya sihat, yang ditaklifkan. Jadi first dari sudut individu sendirilah kita perlu menambah dari sudut knowledge, terutama dalam konteks kita membeli sesuatu barang-barang ataupun keperluan. Kalau pada saya benda ni kena ada sikap cakna lah, sikap ambil tahu, ambil berat. Ya, saya setuju di media sosial, di macam-macam platform kan, Shopee, TikTok dan seumpamanya. Facebook pun juga ada penjualan juga kan. Jadi produk-produk tersebut kadang-kadang kita tidak tahu status halal tu satu. Selain itu juga dari sudut adakah produk-produk itu berdaftar dengan pihak Kementerian Kesihatan ataupun sebaliknya, registered ataupun tidak. Kalau kosmetik itu di-notify ataupun tidak kan, sebagai contoh. Sebab kalau kita beli direct kadang-kadang dia tidak sepatutnya adalah peraturan yang mengawal, tetapi tidak terkawal sebabnya terlampau banyak dan takkanlah setiap satunya kita ada satu yang kita katakan even yang kita katakan yang pelbagai keseluruhan barang terlampau banyak saya katakan. Even dalam negara pun kita tak mampu nak kawal keseluruhannya, apatah lagi yang dibeli secara online dan seumpamanya lah. Itu sebegitu. Tapi saya tetap letakkan di sini sebagai pengguna perlu ada awareness, perlu ada knowledge. Bila kita membeli, kita perlu pastikanlah satu produk itu adalah selamat dan juga halal lah, dua-dua lah, inline lah. Bila selamat itu adanya registration ataupun didaftarkan dengan pihak-pihak berautoriti. Contohnya kalau di luar negara tu ada pihak berkuasa di luar negara sana, terutama kalau dalam konteks ubat-ubatan tu kan yang diluluskan, dan kalau di Malaysia ini kita ada registration lah dengan pihak kita katakan MPRA lah, National Pharmaceutical Regulatory Agency sebagai contoh. Dalam konteks halal kita tengoklah juga dari sudut bahan-bahan ramuan dan seumpamanya kan. Kalau ubat-ubatan ni memang banyak lah dari sudut kita katakan excipient, bahan-bahan yang melengkapkan proses suatu produk. Adanya contoh ni saya bagi bahasa yang cukup mudah, penggunaan gelatin, kapsul dan seumpamanya yang kita memang kita tidak ketahui status. Even beberapa hari yang lepas pun kan keluar berita ni bukan ubat-ubatan lah, makanan jajan kanak-kanak dan seumpamanya. Indonesia dah ada isu kan, dan ada penarikan dan seumpamanya. Maksudnya apatah lagi produk gelatin ni memang sangat kritikal. Pada saya kita tidak boleh ambil mudah. Kadang-kadang kalau industri ditanya kenapa JAKIM hanya mengiktiraf bersama DVS lah, mengiktiraf loji-loji gelatin di Pakistan, India dan Bangladesh. Sebelum ni ada di China, kenapa ditarik sebagai contoh kan? Sebab ada dia signifikan dengan kawalan kita, sebab sangat sulit dan sukar untuk memastikan sesuatu bahan ataupun sumber itu benar-benar dikawal. Apatah lagi kalau tanpa siji halal yang benar-benar disahkan ataupun kita sendiri yang luluskan loji-loji tersebut. Ia akan memberikan risiko kepada pengguna. Jadi saya kembali kepada soalan media sosial tadi. Satu, knowledge pada individu itu sendiri kena tambah, dan juga kena tahulah ubat-ubatan ni dia tak boleh sewenang-wenangnya. Kalau banyak klaim pun tak boleh juga. Sebenarnya kalau 1001 klaim dan satu ubat itu, kalau ikut KKM, Kementerian Kesihatan dia marah lah kan. Ini tak betul ni dari sudut pelabelan. So, memang kalau minta pun takkan lulus lah sebagai contoh. Kan? Tapi ada klaim-klaim segitulah yang ada yang penjualan ubat-ubatan, makanan-makanan kesihatan sebagai contoh kan. 1001 klaim. Itu sebenarnya menyalahi lah peraturan dan perundangan yang ada pada hari ini. Jadi untuk menjawab soalan tadi, kawalan daripada pihak berkuasa itu ada dari sudut peraturan dan perundangannya, tetapi sejauh mana kita nak implement ataupun enforce benda ni cukup sulit lah tambah-tambah. Ianya dilakukan secara online. Dan JAKIM sendiri pun kalau kita katakan bahawa dari sudut perundangan kami pun dipinjam daripada agensi-agensi lain kan. Kita tak ada satu akta halal khusus untuk to manage certification di Malaysia lah.
Walaupun pihak AGC kata cukup lah tu kan untuk implement benda ni. Apa tu, pihak Jabatan Peguam Negara pun yelah dari sudut kami pun sebenarnya memadai dengan akta yang ada untuk uruskan dari sudut persedia halal, enforcement dengan pihak, tetapi bila kita meminjam kuasa atau bidang kuasa orang lain, kita tak, pada kami lah, pada saya ni pandangan peribadi lah, mungkin sedikit jati diri tu kita rasa kurang di situ kan. Kalau kita ada satu akta yang benar-benar dapat mengawal halal itu di bawah satu payung JAKIM sebagai contoh, itu lebih. Tapi itu pandangan yang cukup sulit dan sukar, kerana kita tahu Islam tu di bawah negeri-negeri dan federal secara asasnya tidak ada kuasa yang khusus lah dalam konteks Islam, dan halal itu part of, kita katakan, Islam punya matters kan. So banyaklah itu kita serahkan pada mereka-mereka yang arif dan alim dalam konteks perundangan dan seumpamanya. Saya bercakap tentang isu operational, mengelola, mengurus dari sudut persedia, itulah situasi yang kita hadapi pada hari ini. Saya harap menjawablah, walaupun saya kata 50% to 70% menjawab, tidaklah keseluruhannya. Kadang-kadang orang kata JAKIM mengelak, bukan mengelak, maksudnya kita, kalau saya lah, kita bertindak berdasarkan apa yang diberikan kuasa tanggungjawab pada kita. Kita tak boleh nak overrule lah bidang kuasa orang lain, peraturan orang lain. So apa yang ditetapkan itu yang kita laksanakan. Terima kasih Doktor atas jawapan yang saya rasa sangat jelas. Even kita ada JAKIM sebagai badan autoriti yang sentiasa memantau produk-produk ni, tapi kita sebagai pengguna juga kena aware, sebab kita ialah badan kita nak sihat kan. So untuk sesi kedua, soalan dari peserta, saya buka untuk peserta untuk bertanya kepada panel. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Ya. Okey, saya ada soalan berkaitan dengan perubatan tradisional, macam kita pernah dengar herba ke ataupun apa-apalah perubatan tradisional. Adakah JAKIM meletakkan garis panduan untuk kita mengetahui bahawasanya selamat untuk digunakan? Contoh, kampung dia banyak perubatan tradisional macam ni. Okay. Terima kasih pada Muhammad Azmi Suhaimi. Okay, untuk ubat-ubatan tradisional, kita ada satu memang dia termasuk dalam skim pharmaceutical, walaupun kita katakan pharmaceutical ni sepatutnya ubat-ubatan yang lebih kalau ubat-ubatan dalam kategori ubat-ubatan ni dia ada tradisional dengan suplemen kan. Kalau ubat-ubatan yang terkawal itu kita katakan pharmaceutical kan, ada perbezaan lah di sudut kita katakan term di situ Tapi dalam konteks skim persedia halal untuk pharmaceutical tu, dia kombinasi keseluruhan lah. Tu kalau tengok standard Malaysia dia ada. Contohnya GMP, Good Manufacturing Practice kan, untuk medicine, ubat-ubatan, traditional medicine dengan suplemen, dia ada satu bahagian. Dan satu lagi on pharmaceutical tu secara khusus. Jadi untuk menjawab soalan ni, untuk dalam konteks ubat-ubatan tu, dia ada satu boleh, maksudnya bukan ada satu, maafkan saya, dia bolehlah memohon sedia halal dalam skim pharmaceutical tu kerana dia termasuk dalam konteks ubat-ubatan. Dan siapa pihak berkuasa yang mengawal selia ubat-ubatan ni, termasuklah tradisional tadi, ianya di bawah Kementerian Kesihatan lah, di bawah MPRA jugalah, maksudnya untuk mohon. Dan menjadi syarat persedia halal itu, sesuatu ubat itu perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan atau berdaftar lah dengan pihak MPRA dulu. Once dah register, barulah permohonan halal tu boleh dikemukakan kepada pihak JAKIM. Ini bermakna bahawa keperluan-keperluan berkenaan dengan safety-nya kan, kualitinya telah pun dipenuhi. Kalau ubat-ubatan yang lebih terkawal tu dia ada lah effectiveness tu, efficacy dia tu. Jadi keselamatan dan kita katakan kualitinya telah dan juga efektif dia tu telah dipastikan oleh pihak berkuasa MPRA tadi, bawah Kementerian Kesihatan. Dan JAKIM memastikan halal itu
benar-benar wujud lah dalam konteks ubat-ubatan tadi. Tu dalam konteks komersial. Komersial Dan sometimes mungkin Muhammad Azmi bertanya tadi dalam konteks yang ubat-ubatan yang tradisional biasa yang dekat kampung dan seumpamanya kan. Mungkin akar-akar kayu dan seumpamanya sebenarnya boleh saya katakan bahawa kemungkinan untuk mereka memohon halal itu mungkin tidaklah. Cuma mungkin dari sudut kita katakan perubatan itu dilakukan secara tradisional dan tidaklah dilakukan secara komersial. Cuma untuk garis panduan khusus berkenaan dengan perkara tersebut, kita katakan tidaklah kita katakan tidak ada lah secara khusus spesifik kalau bukan dalam konteks komersial tadi. Cuma bagaimana kita memastikan perkara ni benar-benar memenuhi kriteria dan kita katakan halal itu. Cuma ini juga perlu ada individu ataupun personal lah knowledge dalam konteks tersebut. Kita boleh tengok lah kalau ubat-ubatan itu ataupun tidak kritikal, tidak mempunyai bahan-bahan yang asing pada kita, itu boleh digunakan lah sebagai contoh. Umpama macam ni saya nak bagi contoh yang mudah. Nasi lemak yang dijual di gerai-gerai oleh seorang makcik kan. Kalau kita tanya sijil halal susah lah. Saya kena santuni kedua-dua lah dalam konteks komersial dan bukan komersial. Bukan takkan kita nak kata makcik yang jual tu tak halal kan. Tu sebagai contoh lah. So ada dua isu di sini. Satu yang dilakukan secara komersial dan satu lagi untuk contohnya orang biasa, orang kampung ataupun individu biasa yang dijual. Tapi still kita kena ada satu knowledge, awareness dalam perkara tersebut lah. Soalan seterusnya Doktor, bagaimana status halal vaksin ditangani semasa krisis kesihatan seperti pandemik COVID-19 dan boleh tak Doktor ulas sedikit tentang vaksin? Soalan yang kata sulit tu tak adalah sulit tapi dia agak kita katakan susah juga untuk menjawab halal dan haram status tadi kan. Okey, untuk menjawab soalan vaksin COVID-19 lah dan inline lah masa saya buat PhD tu saya sebenarnya saya apply PhD saya kongsi sikit berkenaan dengan pengajian saya. Saya apply, saya dapat tajaan untuk sambung belajar ni pada tahun 2019. Before 2019 tu saya dah apply. Masa tu tak ada COVID lagi. Tapi saya kata saya ni bukan boleh saya katakan fighter jugalah untuk bukan fighter untuk COVID. Di JAKIM ni saya menjadi kita katakan ahli TC Technical Committee Working Group untuk produk ubatan standard Malaysia kan. Dan ada peluang-peluang untuk kita ketengahkan membangunkan standard untuk vaksin secara umum, bukan spesifik on COVID lah. Kita bangunkan standard pada tahun 2019. Sebenarnya lebih awal 2017, belum ada COVID lagi. Jadi inline dengan sebagai TC dan working group, saya apply for PhD lah untuk buat kajian berkenaan dengan halal vaksin tadi. Dan tiba-tiba masa dapat continue study tu, COVID berlaku lah. Jadi inline lah dengan saya punya tu dan input sedikit saja, saya tak masukkan keseluruhan lah dalam konteks vaksin tadi dalam COVID-19 dalam konteks research saya, sebab saya buat secara umum. Kalau saya buat secara khusus maka tak semua vaksin boleh cover lah dalam kajian saya development of framework persediaan halal vaksin. Itu contoh tadi saya nak menjawab lah soalan tadi cabaran-cabaran tadi macam mana kalau di Indonesia mereka memberikan sijil halal kepada vaksin COVID-19 kan, Sinovac tu kan yang dihilangkan di luar negara lah. Dan alasan-alasan dia adalah justifikasi kita mereka yang tersendirilah di bawah MUI sebelum ni kan, ataupun BPJPH. Kalau di Malaysia ini kita tidak memberikan sijil halal kepada produk vaksin COVID-19. Memang kita tidak berikan, tetapi ada
pandangan-pandangan hukum yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa di Malaysia dalam konteks pemakaian ataupun pengambilan produk vaksin tersebutlah. Ini kerana persediaan halal ada dibuat sebenarnya oleh pihak, saya tak nak ceritalah pasal industri, kalau nak tahu kena PM tepi maksudnya dia maklumat tu agak tapi PM tepi tu sulit juga, tapi agak sulit, tapi nak cerita kalau as a researcher nak mengkaji tu bolehlah kita kongsikan input-input yang boleh membantu dari sudut research dan seumpamanya. Tapi dua company besar sebenarnya ataupun yang datang approach pihak JAKIM lah untuk kaji ataupun cuba untuk buka pada persediaan halal. Tetapi bila kita go through keseluruhan proses, masih banyak lagi lah perkara-perkara yang perlu diteliti kan. Dari sudut sumbernya, prosesnya. Sebab mungkin ramai tak tahu kan, ataupun dah tahu, di Malaysia ni kita tak ada kilang vaksin. Betul tak? Malaysia ni bukan pengeluar vaksin dan kita tak ada kilang vaksin. Cuma tahun 2019 previous PM, bukan PMX lah tapi PMX teruskan usaha-usaha tersebut lah. Previous PM daripada zaman Tan Sri subhanallah, Datuk Ismail Sabri, Tan Sri Muhyiddin kan, hinggalah kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Maksudnya kita ada satu agensi-agensi meneruskan usaha-usaha dalam konteks membangunkan produk-produk vaksin, membangunkanlah kita kata vaksin secara di Malaysia ini ada usaha-usaha tersebut. Kita ada Genom kan di Bangi kan, kita ada Genom, kita ada Mosti tu dia ada tim. Dan saya ada kenal lah beberapa tim yang pada saya sangat-sangat gigih berusaha. Rakan-rakan kita disebut, kita perlu sokong usaha-usaha yang dibuat oleh mereka dengan kerjasama lah pihak JAKIM, pihak penyelidik, pihak industri supaya satu hari nanti Malaysia ini boleh menjadi satu pengeluar lah dalam konteks vaksin lah di Malaysia khususnya. Okey, saya kembali kepada isu tadi Sebenarnya saya cerita banyak sejarah tapi saya nak memahamkan isu tadi tapi sejam memang tak cukup kalau nak tanya saya. Tapi kalau ada researcher yang nak datang buat research, saya boleh bagi apa je input-input yang mungkin boleh membantu kajian-kajian tuan-tuan. Sebab saya suka kalau ada legasi-legasi untuk diteruskan. Okey, dalam konteks tadi kita tak berikan sejalan kerana satu, hanya dua company yang datang. Takkan kalau dua kita bagi, company lain macam mana? Yalah, kita fokus pada halal tapi kita juga bimbang masyarakat tak nak ambil sedangkan kita dah ada perolehan untuk dapatkan vaksin-vaksin tadi, sedangkan sumber ataupun dari sudut status vaksin tadi mungkin samalah dari sudut status dia tu. Saya tak kata halal, saya tak kata haram kan. Status dia sama. Tapi kalau kerajaan dah buat satu keputusan tapi rakyat memilih, sangat-sangat sulit untuk kita enforce rakyat untuk ambil vaksin tadilah kan. Persediaan halal untuk produk vaksin tu jadi kita putuskan tidak diberikan sedia halal lah ke tersebut lah, dan ada keputusan daripada pihak berkuasa lah dalam konteks tersebut. Jadi kalau tanya saya kan status, hanya satu lah pada ketika itu satu negara yang memberikan sedia halal untuk spesifik produk vaksin lah, kita katakan Sinovac sebagai contoh. Tu Indonesia tu memang dah jelas lah. Yang lain-lain satu di China, CB di China tu sendirilah. CB tu saya tak nak sebut lah, tapi ada di satu di China lah, di satu kawasan juga memberikan sedia halal pada produk vaksin di China tadi. Dan vaksin yang sama sebenarnya, itu dalam pemakluman kita lah. Tapi bila beberapa tahun tu mereka tak continue certification dan pemberian sedia halal di China tadi oleh satu CB tadi, sebab saya direct kan, atas dasar kita katakan emergency use. Sebab banyaklah kalau kita COVID-19 ni kadang-kadang ada orang pertikaikan dari sudut kita katakan
clinical trial dia kan yang singkat dan seumpamanya. Tu saya tak nak bincang secara panjang lebar lah sebab dia ada kalau dalam konteks pihak berkuasa di Malaysia pun dia ada kelulusan dalam konteks emergency use kan. Dia ada satu konteks yang khusus. Jadi ongoing. Okey, tanya soalan tadi. Adakah vaksin tadi akan diberikan persihalan? Dan saya melihat bahawa dalam konteks persihalan terhadap vaksin, kenapa tidak diberikan pada ketika itu? Kerana kita belum ada satu kerangka yang khusus untuk pihak JAKIM itu sendiri gunakan dalam konteks persijilan. Sebab itu fatwa yang tapi belum keluar lagi. Usaha-usaha dimainkan oleh pihak researcher lah, terutama daripada UKM lah, macam Prof. Datuk Izhar kan, dia ada tim lah, dan tim dia Prof. Azizi, saya tak tahu lah ada kat dalam ni Prof. Azizi join kan, tapi satu usaha yang bagus lah oleh pihak-pihak akademik, industri yang membuat suatu kita katakan kajian dan juga penyediaan kertas-kertas kajian untuk dibawa ke muzakarah fatwa kebangsaan lah. Yang mana sekiranya kita katakan framework yang mereka bangunkan ini berjaya untuk diterima dan diimplement dalam konteks persedia halal di Malaysia khususnya lah. Kalau saya sendiri pun dalam konteks input, saya dah sampaikan kepada pihak JAKIM itu sendiri. Cuma research saya tu more on academic, kita katakan academic punya study lah di universiti, tetapi dibentangkan di peringkat JAKIM. Turut juga diambil perhatian dan pandangan oleh pengusaha tertinggi juga dari sudut structure dan seumpamanya. Cumanya kalau dalam konteks nak mengimplement benda tu, dia perlu ada satu keputusan yang lebih besar lah. Sebagai contoh, panel pakar syariah daripada bahagian pendidikan. Sudah pastilah orang bahagian pendidikan ada kat sini kan. Tadi ada konteks saya kata nak join apa kan. Tapi kita raikan rakan-rakan kita yang sentiasa berusaha ke arah itu. Dan juga yang lebih tinggi adalah muzakarah fatwa lah. Jadi pandangan saya kita perlu selari dan seiringan bersama-sama lah. Kita sebagai autoriti, industri ataupun top management, termasuklah researcher-researcher yang ada, sekiranya kita dapat bekerjasama, maka portfolio benda ni bolehlah kita realisasikan, insyaAllah. Doktor, saya nak tanya, apa pendapat doktor tentang orang yang kata dia ambil ubat-ubatan yang ada prosin kerana ia lebih berkesan daripada ubat-ubatan yang ada sedia halal? Bahasa ini sumber babi lah kan, dan juga ada yang lebih berkesan daripada sumber yang tak ada babi kan. Kadang-kadang saya bukan doktor lah, bukan maksudnya bukan doktor perubatan kan. Tapi saya banyak terlibat dalam kajian-kajian, bertemu working group dengan mereka-mereka yang lebih expert lah kat sini kan. Cuma apa yang saya boleh katakan di sini, kadang-kadang setiap penyakit yang berlaku tu ada ubatnya kan. Tu janji lah, janji Allah, melainkan mati kan. Melainkan kalau mati tu dah ketentuan Allah SWT yang telah ditetapkan kan. Cuma dalam konteks ubat-ubatan ni dia ada kita katakan mungkin berbeza individu, berbeza umur, berbeza kita katakan individu, umur dan seumpamanya lah, apa pun juga berbentuk perbezaan tu mungkin ada kesan-kesan yang berbeza kan. Even kalau kita katakan masa COVID kan, ada orang kata ambil vaksin tu boleh beri kesan, ada yang sampai meninggal. Pada saya itu dia bergantung juga pada individu-individu tersebut tu sendirilah, bukan dengan sebab vaksin itu sendiri kan. Kalau saya ambil vaksin tak ada masalah pun kan, orang sihat dan seumpamanya itu, dan alhamdulillah kan sebegitu. Jadi untuk meletakkan sesuatu hukum atau perkara itu pada sesuatu tu, maka kita perlu lihat kepada pandangan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Jadi dalam konteks ni saya tengok pegawai perubatan. Sebab tu dalam konteks
hukum pengguna ubat dalam konteks darurah sebagai contoh saya ambil lah. Boleh tengoklah tafsir-tafsir dan seumpamanya. Saya ringkaskan ni, kalau tidak tak sempat kan. Kalau suruh saya keluar nas dan seumpamanya boleh, tapi takut lambat kan. Okey, jadi saya ambil tiga bentuk yang mudah. Dalam konteks pemakaian ubat. Satu, tiada pilihan. Pilihan pun saya boleh tetapkan antara dua. Satu halal, satu tak halal. Tapi kalau yang haram itu lebih berkesan, sebab tu kena ada pandangan pegawai perubatan. Dia yang akan suggest pada kita. Perlu ambil yang halal ke haram? Sebagai contoh. Kalau yang ambil yang halal tu tak berkesan, ambil yang haram berkesan. Kalau saya atas konteks dulu, ambil yang haram tadi. Dan yang ketiga, kita katakan sesuai keperluan dia. Kan? Keperluan dia semasa tu ataupun bila. Ataupun sehingga ubat tadi, ada yang ubat yang lebih sesuai dengan dia, yang halal. So ada 3 kondisi kat situ lah. Saya ambil, ada yang ulama yang bincang panjang, tapi kita as orang awam ni ambil 3 benda ni. Pandangan pakar, pandangan pegawai perubatan, yang kedua sumber dia tadi, pilihan halal haram tadi, mana yang lebih sesuai. Yang ketiga, sekadar keperluan dia ataupun sehingga bila dia, atau sejauh mana penggunaan dia, penggunaan ubat-ubatan tersebut lah. Jadi tu elemen-elemen yang kita perlu lihat. Sebab itu kalau tanya saya, semasa saya kena COVID pun, saya kena COVID, tuan-tuan. Sebabnya anak ketiga saya kena COVID, jadi kita orang tua walaupun pakai topeng sebagainya, kita direct contact dengan anak kan. Jadi terpaksa kena lah juga. Memang kena COVID pada ketika tu kan. Dan dalam konteks semasa COVID tu adalah saya boleh katakan pun adalah sumber yang kita katakan benda itu perlu digunakan pada kita untuk dalam konteks perubatan tadi ya. Dan saya ambil yang kita katakan yang disuggest by medical doctor, ambil yang tersebut. So boleh menjawablah soalan tuan tadi ya. Maksudnya pada saya, kalau dalam konteks emergency jangan letak halal dululah, sebabnya Allah SWT pun tahu kita ni makhluk dia kan. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah tersebut kan, Huriman alaikum minal maitati wa dam wal khinzir tadi. Walaupun dalam konteks makan tadi kan, tapi kita katakan dalam konteks penggunaan dia, faman turra ghayra baghin wala adin fala ithma alaih. Dari sudut Allah memaafkan kita lah dalam konteks darurah. Faman turra ghayra baghin wala adin fala ithma alaih. Maksudnya kita ni dimaafkanlah dalam konteks tersebut. Kita pun hamba Allah kan, ataupun makhluk ciptaan dia. Jadi Allah ni kita katakan as a pencipta, creator kan, dia tahu apa kita punya limitasi kita sebagai hamba-Nya. Tapi kita bukanlah guna tu secara membabi buta sambil lewa kan. Sakit je ambil yang tu. Tak ada, tu bukanlah caranya, tapi dapatkan pandangan doktor ikut kesesuaian. Macam saya kata tadi, setiap individu tu dia berbeza-beza lah. Dan yang tahu tu yang orang yang pakar lah dalam konteks ni. Assalamualaikum doktor. Salam. Saya nak tanya soalan. Apa pandangan doktor tentang sejauh mana readiness industri pharmaceutical untuk invest dalam development halal pharmaceutical ni? Sebab mungkin ada sesetengah yang pandang halal pharmaceutical ni sebagai market sahaja, dan ada mungkin sebahagian kecil yang macam dia memang tengok keperluan macam etika halal pharmaceutical ni sebagai benda yang serius dalam dunia Muslim. So macam saya nak tahu pendapat doktor lah. Macam mana? Normal ni dekat halal gitu kan? Hari tu. Saya secam tu. Tak apa. Ya, terima kasih Ustaz Leman atas soalan tu. Saya berkecimpung dalam pharmaceutical ni agak lama lah. Since 2006. Masa saya masuk JAKIM jadi auditor. Dan pada ketika itu kita ada tim lah. Kebetulan bos pada ketika itu dia wujudkan satu tim yang untuk cater isu-isu pharmaceutical, kosmetik, ada tim food. Kebetulan saya masuk dalam tim pharmaceutical. Sebab tu saya carry saya punya peranan dan tanggungjawab sampai hari ni lah. Walaupun tak secara langsung, indirectly saya masih terlibat lah dalam sebarang aktiviti berkaitan. Okey. Kalau tanyakan pada saya readiness of industry lah ataupun kesungguhan dan seumpamanya,
Alhamdulillah sepanjang saya from 2006 tu sampai ke hari ni, kalau saya boleh sebut nama-nama company pun tu lebih bagus sebenarnya kan. Alhamdulillah company di Malaysia ni, mungkin saya tak perlu sebut syarikat-syarikat yang besar di Malaysia ni, kita ada banyak lah rakan-rakan, bukan ada rakan-rakan kat sini kan. Sangat-sangat saya sebab itu saya begitu appreciate lah dia punya kesungguhan. Kalau kita katakan suatu benda tadi, satu on mohon halal tadi, bila tak ada skim khusus, dia orang akan apply through standard untuk bangunkan standard. Nampak tak dia punya kesungguhan? Kita kena buka persedia halal untuk produk pharmaceutical. Sebelum ni tak ada kan? Jadi bangunkan standard, buka skim baru. Itu sebenarnya usaha yang dimainkan peranannya oleh industri juga di Malaysia. Memang nampak halal, tapi saya pernah jumpa rakan kita kata, Ustaz, saya halal ke tak halal ni, perniagaan ni takkan terjejas. Demand sentiasa ada. Tapi atas dasar tanggungjawab. Itu saya cukup terkesan. Tapi atas dasar tanggungjawab saya sebagai orang Islam dan saya bekerja di syarikat ni, dia orang yang bercakap tu bukan orang kecil-kecil, orang yang besar-besar ni kan. Maksudnya dia top lah, top management tu di that company. Dia rasa tanggungjawab dia. Jadi saya pun terkesan. Sebab itu saya kalau dia boleh mainkan peranan di peringkat industri, why not saya yang di peringkat authority? Walaupun apa kata, saya bukan top management, tapi at least saya mainkan peranan lah dalam konteks kalau pada kerja kita auditor, lepas tu jaga polisi. Boleh kita convince di top management untuk buat something yang baru dan polisi yang baru sebagainya. Dan Alhamdulillah usaha-usaha tu sentiasa ada. Jadi untuk menjawab soalan Ustaz Luqman tadi, memang sepanjang saya jumpa industri terutama pharmaceutical ni, mereka sangat-sangat berkehendak dan berminat dan sangat sebenarnya rasa tanggungjawab lah kot. Even kalau perlukan geran untuk kajian research, dia akan keluarkan. Geran bukan kecil kan, 70,000, 80,000, 100,000 sebagai contoh. They are willing to buat kajian-kajian yang lebih mungkin bukan semua company lah, tapi ada yang willing untuk buat kajian untuk kita katakan vaksin, untuk biologik punya kajian, untuk ubat-ubatan yang biologik lah sebagai contoh. Sebab itu kita katakan benda ni insya-Allah ongoing dan sentiasa menjadi perhatian lah. Dan mungkin ada, saya tak tolak lah, mungkin ada industri yang tak nak. Okay, saya kaitkan sikit. Saya juga selain daripada pharmaceutical, saya juga jaga untuk medical device sebelum ni, on policy side lah, untuk join di komiti TC working group dan seumpamanya. Dan saya ada tulis satu jurnal berkenaan dengan cabaran. Boleh baca jurnal halal, bukan saya nak campaign lah. Tapi saya tulis dari sudut kerja saya sebenarnya. Saya transfer to academic writing style lah. Kan, kerja kita buat, kita transfer to academic writing style. Cabaran-cabaran apa? Satu, company-company besar dia ada association tau. Dia tak nak mohon halal sebagai contoh. So dia bagilah alasan, dia jumpa menteri, contohlah jumpa authority dan seumpamanya kan. Jadi benda ni lah yang kita katakan sedikit sebanyak sedikit sebanyak menjejaskan dari sudut momentum persijilan. Itulah tadi untuk open for medical device punya certification. Tapi selepas pemahaman, sebenarnya kami sorry sikit saya ambil masa, mungkin dah lebih masa kan, saya ambil sikit masa. Alhamdulillah tim yang dipanggil dan diwujudkan oleh Jabatan Standard Malaysia. So kita kena berterima kasih juga lah pada rakan-rakan as a secretariat daripada Jabatan Standard Malaysia. Dia ambil tim-tim for working group NTC, satu tim yang pada saya cukup kuat. Bila kita kata mungkin ada perbezaan, tapi once keputusan dah dibuat, kita akan kuat. Maksudnya kalau kita nak implement halal medical device atau halal vaksin sebagai contoh, kita bersatu. Apa pun yang datang, contohnya minister panggil, kita pergi je. Kita bagi penerangan, penjelasan. Minister pun sebenarnya ada
inquiry daripada association dan seumpamanya, tekan dia kan minister pasal apa kes sebenarnya. Jadi kita beri penerangan, oh pensialan ni voluntary, tidak wajib, kenapa nak disusahkan. Dari sini nak mohon, tak nak tak apa, kita bukan enforce. Pada ketika itulah nak cerita kat sini Ustaz Romaya, ada yang against the idea dan ada yang sokong the idea for certification tadi. Tapi Alhamdulillah selepas beberapa tahun, once dia dah tengok dari sudut dapat halal dan tak dapat halal ada beza kan, sebagai contoh. Apatah lagi kalau pejuang-pejuang dalam industri yang saya sebutkan tadi. Saya cukup respect dengan mereka. Sebab tu bila mereka datang ke JAKIM tu sebenarnya, saya as a wakil lah, appreciate lah industri. Bukan kita katakan kita ada kepentingan, no. Kita rasa dia tu dah berjuang untuk benda ni, so kita pemudahkan dari sudut urusan pentadbiran tadi. Bukan urusan hukum ya. Hukum tu lain. Tu part lain. Tu komiti yang putuskan. Tapi untuk mohon, untuk assist di application kan, itu kita pemudahkan dari sudut tu. Hukum tetap hukum lah. Itu bahagian yang lain lah yang akan tetapkan atau tentukan. Sorry yang panjang, tapi saya bila soalan tu sebenarnya agak menyentuh hati saya juga. Kalau industri boleh fikir sebegitu, why not as an authority kita juga fikir untuk berubah. Kadang-kadang orang kata tak payahlah kan, bukan dapat apa kan, tapi tidak, ini adalah satu tanggungjawab pada tanggung kat sini, jawab kat sana kan. Contohnya Tuhan tanya, panjang duduk di JAKIM jaga polisi ni, tak halal ni halal is halal lah, tapi untuk ubat-ubatan tak nak fikir langsung sebagai contoh. At least saya ada jawapan lah. Kita dah working group kan benda ni, dah masuk ke benda ni, usaha dah ada, sebagai contoh. Sorry ambil masa sedikit, jadi saya serahkanlah pada moderator. Ustaz, saya ada satu lagi soalan sebagai soalan penutup. Okay. Doktor, saya nak tanya berapa persentage alkohol yang dibenarkan dalam ubat-ubatan? Dalam ubat-ubatan, tengoklah fatwa tahun 2011. Tak ada penetapan khusus. Jadi hukumnya macam mana kat sini? Hukumnya adalah boleh digunakan, tetapi dia bukan boleh digunakan, dia silent kat situ. Kerana isu tersebut akan ditetapkan oleh pihak berkuasa ber-OTT yang lain lah. Mafhum mukhalafah dia tu. Sebagai contoh MPRA, dalam contoh lah ubat batuk dan sebagainya, kadang dia sebut 5% dan seumpamanya kan. Jadi so kita follow lah Kementerian Kesihatan punya panduan. Sebab nak tahu berkesan tak berkesan, mereka yang tentukan. Tetapi alkohol sources dalam ubat-ubatan tadi, kita yang pastikan benda tu diambil daripada industri alkohol dan bukan daripada industri menghasilkan minuman keras. Sebagai contoh lah, fokus industri tu pada pembuatan alkohol sahajalah, bukan diambil daripada alkohol yang diambil daripada sumber yang tidak halal, bahasa mudah dia gitu. Jadi dalam ubat-ubatan tak ada satu penetapan khusus. Penetapan akan ditetapkan oleh pihak berkuasa berwibawa yang lain. Contohnya MPRA lah ataupun KKM. JAKIM hanya memastikan sumbernya adalah halal, baru kita akan berikan sijil halal. Boleh ikut yang tu? Terima kasih doktor. Sebabkan masa pun dah suntuk, jadi kita terus kepada penutup. Terima kasih doktor atas kerana sudi untuk hadir ke webinar hari ini. Satu perkongsian yang sangat bernilai, dan juga kepada semua peserta, terima kasih setia sehingga ke penghujung. Jadi sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.